Di mana Bazar Ramadan Rahmah ini mempunyai ciri-ciri yang khusus, di mana antara cirinya ialah kita menawarkan menu rahmah di Bazar Ramadan Rahmah. Jadi di Bazar Ramadan Rahmah ini kita menawarkan 28 gerai yang menawarkan menu rahmah. Apa yang menariknya ialah kita memberikan kad insentif menu rahmah kepada mereka yang menawarkan menu rahmah, ya. Dengan kad insentif itu mereka boleh beli di jualan rahmah, ya. Jadi kad diskaun itu boleh beli masa bulan puasa, tapi selepas bulan puasa mereka boleh datang ke KPDN negeri dan untuk teruskan. Kalau mereka berniaga secara berterusan, mereka boleh terus dapat kad diskaun itu guna di jualan rahmah. Jadi selalunya kalau di jualan rahmah beli minyak 3, kita limit. Tapi dengan kad diskaun boleh beli 10. Daging, ayam pun boleh beli 10. Jadi dia boleh, limit dia tinggi. Jadi membantu mereka-mereka yang berniaga menu rahmah, dan itu membantu pengguna, ya. Kerana kalau kita boleh tawarkan menu rahmah ini secara berterusan,